Ramai nak kulit glowing dan juga sihat. Macam-macam produk sudah cuba tapi tak nampak hasil. Kemungkinan skin barrier kamu sudah rosak. Sebenarnya, apa ialah skin barrier? Skin barrier ialah lapisan pelindung paling luar dalam kulit kita dan fungsinya ialah untuk mengekalkan hidrasi dan juga melindungi kulit kita daripada iritasi. Apabila skin barrier rosak, kulit akan senang hilang air dan jadi kusam, kering dan juga senang breakout. Sebab itu, ramai mengalami kulit sensitif, kulit kemerahan dan kulit rasa pedih apabila guna skincare. Untuk dapatkan kulit yang sihat, kita perlu fokus kepada bahan aktif yang bantu menyokong skin barrier. Pertama, NAD+, coenzyme yang bantu menyokong tenaga sel dan proses pembaikan semula jadi kulit. Kedua, PDRN membantu proses regenerasi kulit dan menjadikan kulit lebih sihat dan lebih anjal. Ketiga, peptides. Ia adalah rangkaian amino acid yang bantu menyokong pembentukan kolagen kulit. Ketiga-tiga bahan aktif ini ada dalam Numbuzin nombor 9, NAD+, PDRN Glow Boosting Toner. Nombor 9, NAD+, Bio Lifting Seal Essence pula ada NAD+, peptides dan juga adenosine. Adenosine bantu menghidrasi kulit dan menyediakan kulit supaya bahan aktif lebih senang diserap. Essence ini boleh membantu kulit kelihatan lebih glowing, lebih sihat dan lebih anjal. Dan apabila diguna bersama toner ini, ia boleh menyokong skin barrier dan kulit jadi lebih kuat dan lebih berseri. Kulit cantik bukan bermula dari makeup tetapi bermula dengan skin barrier yang sihat. Sebab tu mulakan menjaga skin barrier anda terlebih dahulu. Boleh cuba nombor 9 toner dan essence dari Numbuzin.